So kita akan knit stitch semua ni sampai habis 6 cast on yang kita buat tadi. Okey, so bila sampai macam ni, kita akan workout di bahagian dari bahagian ni, daripada bahagian depan. Kita tak akan pusing, dan macam biasa kita akan stitch. Kalau untuk flat punya knitting motif, kita akan pusing belakang dan work on daripada wrong side dia kan. Tapi yang ni sebaliknya, kita akan bawa dia ke hujung yang lagi satu, dan tali ni benang working needle kita akan berada di sini kan, akan berada di bahagian ni. So apa kita buat, kita bawa dia ke sini, bawa dia ke depan, macam ni, dan kita akan teruskan dengan knit stitch juga. Teruskan dengan knit stitch. Kita akan dapati dia agak ketat sikit sebab kita bergerak bersama-sama dengan tali yang berada di antaranya tu. Teruskan sampai habis. Make sure stitch yang pertama tu dia akan ketat lah. Right. Dan kita teruskan dengan membawanya ke hujung yang lagi satu, dan ulang cara ni sampai habis. Okay. Kita bawa ke sini pula, teruskan.